A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita boleh bersua lagi dalam kecek-kecek, saja-saja kecek. Alhamdulillah. Baik, apa khabar tuan-tuan, perempuan yang berada di rumah? Alhamdulillah, saya sentiasa mendoakan tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah, kita semualah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, jauh daripada bala bencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita selalu berdoa pada Allah SWT untuk kesihatan anak, isteri kita, keluarga kita, kan semua kan. Kalau kita sihat, insya-Allah segala-galanya berjalan dengan lancar. Baik tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak cakap sikit lah. Mungkin ada isu lah bagi Ustaz. Ustaz nak cakap sikit ni pada pagi ni. 2-3 hari lepas, Ustaz ada singgah kat sebuah restoran di sini jugalah. Adalah seorang kakak tu dengan beberapa orang bercakap tentang anak-anak sekolah. Jadi dalam perbualan mereka tu, Ustaz dengar lah. Dia cakap anak dia ni mungkin dalam kategori yang tidak cerdik sikit. Jadi saya dengar secara jelas, sejelas-jelasnya dia cakap sebab anak dia bodoh ni kerana cikgu lah. Sebab cikgu mengajar tak pandai. Cikgu tak masuk kelas anak dia pun. Sebab anak dia kelas mungkin di bahagian belakang sikit. Kalau kita kelas D lah kan, A, B, C, D, mungkin kelas D. Dia cakap anak dia tak pernah lulus dalam semua mata pelajaran. Dia heran juga kenapa anak dia tak lulus, sedangkan anak dia selalu pergi sekolah kan. Gitu. Jadi dalam perbualan mereka, Ustaz dengar salah satu ayat yang Ustaz rasa memang tak sedap dengar, dan Ustaz rasa memang Ustaz nak cakap di situ. Tapi ingat-ingat serasa Ustaz, sebab di restoran tak orang kata apa, tak layak untuk kita bersuara macam tu kan. Kita, kalau Ustaz ni, kita ni cikgu, kita jaga tata susila, adab kita kan, kita tahu. Tapi dia orang dia tak tahu tentang adab. Mungkinlah bagi Ustaz. Dia cakap, dia kata cikgu tak pernah masuk anak dia, kelas anak dia, menyebabkan anak dia tak pandai ni, tak lulus mata pelajaran. Dia heran. Dia kata cikgu tak pandai, cikgu tak masuk kelas, mungkin cikgu tak cakna kelas anak dia, menyebabkan anak dia ni tak pandai, membaca pun tak boleh. Saya rasa kan, saya dengar, saya rasa macam ada something tak kena ni kan. Bagi Ustaz, tuan-tuan dan puan perlu faham, tak ada seorang pun cikgu-cikgu di sekolah maupun saya sendiri tak masuk kelas. Tidak ada. Kami masuk kelas seperti biasa. Kami mengajar seperti biasa. Bahkan kelas yang tak pandai, kita masuk, kita lebih take care, kita lebih menitik beratkan. Kita masuk, kita bagi pengajaran dan pembelajaran semacam kelas-kelas yang lain. Bahkan kita lebih mengambil berat tentang kelas-kelas yang tak pandai. Mungkin dari segi penyampaian kita, dari segi untuk dia faham, mungkin kita rendahkan sikit kita punya cara-cara untuk mengajar kelas yang tak pandai ni. Kalau kelas pandai, terus kita ajar, kita bercakap, kita huraian macam biasa. Biasanya dia orang kalau kelas pandai ni, satu kali kita cakap dia faham dah. Tapi kalau kelas yang bawah ni, banyak kali kita ulang. Saya macam tu lah, dan cikgu semua macam tu lah. Jadi saya rasa makcik ni bagi tuduhan yang melulu, tuduhan yang tidak munasabah, dan kalau boleh disaman lah kan. Itu
Cikgu, tapi cikgu tak buat macam tu. Tapi kalau ibu bapa kalau cikgu yang salah betul-betul, sispa lah, macam-macam berlaku kan. Tapi saya yakin tuan dan perempuan pun tahu tugas cikgu macam mana. Kita ni pulun masuk kelas on time tau. Tak pernah tuang kelas, masuk kelas, apatah lagi kelas yang tak pandai. Kan? Macam saya masuk, saya ajar berkali-kali. Kita ajar, kalau tak boleh juga itu masalah masalah dia. Bukan masalah saya, bukan masalah guru-guru. Mungkinlah bagi saya, kalau murid yang pandai ni mungkin dari segi pemikiran dia mungkin lain daripada pemikiran murid-murid yang tidak pandai. Kan? Jadi macam tu. Jadi masalah yang kakak tu cakap tu kan, saya rasa tak puas hati sangat. Jadi saya luahkan di sini untuk beri faham kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Bukan macam tu. Itu adalah tuduhan yang melulu, tuduhan yang tidak masuk akal. Tidak pernah cikgu tak masuk kelas walaupun kelas tak pandai. Walahan kelas tu lah yang cikgu pulun, yang cikgu betul-betul mengajar supaya pandai. Tak pernah pun cikgu masuk kelas buat murid tidak pandai. Tidak. Konsep cikgu nak ajar murid-murid supaya murid-murid itu pandai, boleh membaca, mengira dan sebagainya. Jadi masalah murid-murid yang tidak boleh, ustaz rasa dia ada sangkut paut tentang keluarga. Mungkin keluarga tidak cakna, balik sekolah balik gitu je, tak pernah bantu anak-anak untuk membaca, tak pernah bantu anak-anak untuk buat kerja rumah. Mungkinlah berlaku macam tu. Kalau kami di sekolah tak ada lah macam tu. Wallah kami boleh sumpah. Kan? Saya masuk kelas seperti biasa. Jadi saya dengar, ya Allahu Akbar. Saya balik terfikir, ya Allah, macam mana nak bagi parent ni tahu macam mana kita kedudukan cikgu di sekolah. Cikgu sekolah tak pernah buat macam tu. Tuan-tuan perlu faham ya. Jadi saya masuk di sini supaya tuan-tuan lebih ambil cakna anak-anak. Kami di sekolah, kami tengok anak-anak. Di rumah, bukan tugas kami dah. Tugas ibu bapa yang ada di rumah. Jadi ibu bapa cuba ambil cakna sikit tentang anak-anak. Kan tengok bacaan dia, cuba semak dia punya kerja rumah dan sebagainya. InsyaAllah, kalau ada orang kata kerjasama di antara guru dan ibu bapa yang berada di rumah, insya-Allah murid-murid akan berjaya. Jadi saya ulang sekali lagi. Tuduhan kakak tu saya rasa amat berat tu. Saya rasa memang tak masuk akal. Dan kita boleh saman kadang-kadang tu kan. Tapi tak apalah. Kita ni tidaklah macam tu. Cuma saya nak bagi tahu tuduhan itu adalah melulu sangat. Yang orang kata tak masuk akal. Tidak ada cikgu lah macam tu. Kan? Jadi saya rasa setakat ini saja, insya-Allah. Saya harap betul-betul tuan-tuan dan puan ada kerjasama di antara cikgu dengan ibu bapa di rumah, ibu bapa dengan PIBG, ibu bapa dengan sekolah. Kita mesti berterusan. Itu untuk kejayaan anak kita. Kan bukan orang lain, anak-anak kita. Jadi buat yang terbaik untuk anak-anak kita pada masa akan datang. Jadi setakat itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan dan puan, emosi sikit pada pagi ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita buat terbaik.